kita mencari 5 faedah daripada ayat yang mulia ini, insya-Allah. Tanda al-faidatul ula, faedah yang pertama, qauluhu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat 74, summa ba'asna min ba'dihi rusulan ila qaumihim, kemudian kami utuskan selepas daripada Nabi Nuh rasul-rasul yang ramai lagi kepada kaum masing-masing. Kata di ulama tadabbur, fihi, ayat ini isyaratun, menjadi isyarat ila anna Nuhan awwalur rusul. Nabi Nuh adalah merupakan rasul yang pertama selepas Nabi Adam alaihissalam. Sesalah masalahnya. Ada setengah orang disebut rasul pertama, orang pertikai. Nabi Adam rasul ke berapa? Kita kata ba'da Adam. Jadi bila sebut gitu, hilanglah segala pertikaian. Jadi kita kata rasul Nuh ini awalur rusul, rasul yang pertama setelah Nabi Adam alaihissalam. Baik, manakah dalil? Dalilnya hadisus syafa'ah. Hadis syafaat ni panjang. Kalau tuan-tuan baca mungkin 2 muka surat, tapi kita nak ambil sini ya. Apabila kita keluar dari kubur di mahsyar besok, manusia ni akan bergerak mencari siapa yang akan menyelesaikan masalah. Siapa dia nak selesai masalah kita ni? Tok kita lah, Tok Adam. Dia ke manusia yang pertama. Bergerak cari-cari, jumpa Adam. Adam, mulah manusia yang pertama, mu kena tolong aku. Ada kata apa? La, tak boleh. Aku telah melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, pergi makan buah terlarang dalam syurga dulu. Ada kata aku nafsi, aku nak jaga aku hari ni. Ada kata utu Nuhan, mungkin cari Nuh. Fa innahu awwalu rasulin ba'asahu Allahu ila al-ardi, dialah rasul yang pertama yang Allah Ta'ala utuskan kepada ahli bumi. Cukup, ambil setakat itu je. Utu Nuhan fa innahu awwalu rasulin ba'asahu Allahu ila al-ardi, kerana dialah rasul yang pertama Allah utuskan kepada ahli bumi. Hadis ini akhrajahu al-Bukhari wa Muslim min hadisi Anasin radhiyallahu anhu. Dia panggil hadisus syafa'ah, panjang. Tapi kita nak sini ya. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat supaya tidak timbul apa-apa pertikaian, kita kata rasul berdasar dalil hadis ni jelas. Nabi Nuh rasul yang pertama ai ba'da Adam alaihi salam. Tak ada gapo lah. Sesalah masalahnya. Nah, kalau tak sebut gitu dikata Nabi Adam, kita duduk bila Adam Idris. Wallahu alam. Setakat tu. Faedah yang kedua, ila Fir'aun wa malaihi, kepada Fir'aun dengan geng-geng pembesar-pembesar dan kuncu-kuncunya. Nabi Musa ni dia tidak pergi ke Fir'aun saja. Dia pergi kepada Fir'aun, Bani Israel, Bani Aqbat, puak-puak Qibti dan lain-lain. Tapi kenapa Allah Ta'ala sebut sini takhsis Fir'aun bizikri? Allah Ta'ala sebut Fir'aun je, Fir'aun dan kuncu-kuncu dia. Kenapa disebut Fir'aun? Sedangkan risalah Nabi Musa umum kepada kaumnya semua, kepada Qibti kaum Fir'aun, kepada Bani Israel kaum Nabi Musa. Mereka semua diperintahkan supaya beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, meninggalkan taghut, meninggalkan berhala dan sembah-sembah yang lain. Jawab dianya, sebab oleh kerana negara Mesir duduk di bawah pentadbiran Fir'aun. Manakala betul Fir'aun, betul hak lain tu. Manakala kita ni sebab itulah orang-orang yang bijak, dia tak pergi ambil penghulu-penghulu kampung, orang panggil ini, dia pergi pegang kepala besar. Bila dia pegang kepala besar, bos besar, tak kira lah.
Jadi kalau bos dah lulus, tak ada gapo lah. Projek dia jalan molek. Sebab bos dah lulus, endorse projek tu. Tengok. Zaman bila-bila pun orang tak pergi cari hak bawah-bawah ni, dia cari hak besar. Dia boleh hak besar ke dia. Hak besar sudah percaya, beri kepercayaan kepada dia. Ada gapo lah, hak lain tu kena ikut lah. Maka di sini Allah Taala sebut Firaun wa malaihi, dia tak sebut wal aqbat wa bani Israil, tak perlu lagi. Kalau pegang kepala, ekor tu ikut sendiri. Sebab satulah, orang yang bijak-bijak dia tak cari hak kecil, dia cari kepala. Kalau dia boleh pegang kepala, habis tepat dia boleh masuk, semua projek berjalan lancar, bajet-bajet turun mendadak. Turun. Mungkin projek besar, pegang bos. Ini dipanggil pentingnya kalau para pendakwah yang ada ruang nak berdakwah, pergi pegang kepala. Kalau kampung, cari ketua kampung. Pergi tempat orang asli, cari tok batin. Pergi mana-mana tempat, pergi cari kepala. Jadi kadang-kadang kita nak pergi juga cari kepala, tapi kepalanya pergi ada orang dah. Sajalah kita nak kata guana. Tak ada kita dah lah, ada orang. Baiklah. Jadi jelaslah ayat ini Allah Ta'ala nyatakan bahawa Firaun dan kuncunya tak payahlah sebut orang yang buat panjang cerita ya. Alhamdulillah. Yang ketiga, faedah yang ketiga, falamma ja'ahumul haqqu min indina. Tengok, Allah bagi tahu kebenaran itu datang daripada aku yang pilih Musa dengan Harun. Musa hanya membawa mukjizat, membawa risalah, bukan Musa reka mukjizat. Tak ada kuasa Musa. Musa ada apa? Tukar tu dia buat hala kambing, ya, buat jaga kambing. Sebab itulah bila mula-mula Nabi Musa bermunajat di Tur Sena, kali pertama menghadap Allah Ta'ala, Tuhan tanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Musa, gapo di tanganmu tu? Tuhan tahu dah tongkat. Cuma nak suruh Musa bercakap, sehingga Musa diberi gelaran kalimullah, orang yang banyak bercakap dengan Allah. Musa kata, hiya asaya, ni tongkat saya. Atawakka'u alaiha, aku bertongkat dengan dia. Wa ahussu biha ala ghanami, boleh buat jaga kambing. Tak, nak halal kambing muda, nak tarik daun-daun pun muda. Musa cakap panjang dengan Allah Ta'ala. Itu dia panggil. Akhir sekali Tuhan kata, campur tongkatmu, campur tongkat. Bila Nabi Musa pun tak tahu tongkat duk ambak kambing, tahu apa? Bila Nabi Musa campur, Musa lompat. Allah kata apa? Ya Musa, la takhaf, jangan takut Musa. Ambil balik tongkatmu tu. Takut dah lawa, Zou mari kobra, king kobra kau hok backing lah ni tu. Zou naik ni, Musa nak terkanyak nak lari. Tuhan kata, jangan takut Musa. Panggil balik, tongkat mari jadi kayu semula. Sebab tu Allah kata, Tuhan kata, min indina, aku beri padamu. Bukan Musa buat. Bihadzat tahdid, dengan orang panggil penetapan ini, satu jinayah besar lah mana-mana orang yang mengingkari mukjizat Nabi Musa AS. Sebab bukan Musa, bukan pereka, Musa pembawa, pelaksana, penjalankan tugas. Jadi jelaslah ayat-ayat ni kalau kita kutip satu-satu tak bergerak kita. Sebab itulah ulama tadabbur ni, masa Covid dulu kita ambil 10 faedah ni, 10. Tapi tak apalah, masa tu orang tak gimana. Lah ni orang lorak belakang, kita ambil 5 pun nampak orang kata mepeh dah nak tulis dah 5. Tapi tak apa. Alhamdulillah. Tuan-tuan pencinta Al-Quran dengan sunnah ni tak akan lari. Kita belajar betul-betul, kita akan tengok apa yang dibuat. Baiklah. Yang keberapa dah kita? 4. Yang keempat, Nabi Musa menafikan dia tu ahli sihir. Musa kata apa? Wala yuflihus sahirun, tidak akan bahagia ahli sihir.
Kalau Musa ahli sihir, dia tak akan apa? Dia tak akan kata ke sihir. Sebab dia ahli sihir juga. Jadi oleh kerana dia bukan ahli sihir, maka dia berani mencabar. Wala yuflihus sahirun, ahli sihir tak akan menang. Kata ulama tadabbur, fihi tambihun ala fasadis sihri. Ayat ini menjadi peringatan bahawa sihir rusak, tak jadi apa. Wa su'i aqibati mu'alijihi, buruk kedudukan orang-orang yang mengamalkan sihir. Sebab itulah Nabi Musa AS, dia berani cabar. Dia berani cabar sebab dia tahu dia bukan sihir. Kalau dia ahli sihir juga, dia tak akan cabar. Dia tak akan cabar ahli sihir. Macam orang ni penjahat. Dia tak akan kata, dia tak akan kutuk atas perbuatan dia tu. Kalau dia tidak, dia kutuk atas kepala dia sendirilah. Ini bahayanya orang yang tidak ada prinsip, dia tak akan mampu untuk beristiqamah. Baiklah, kita pergi kepada yang kelima, yang terakhir, faedah yang kelima. Qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana. Alah Fir'aun, dia tolak dakwah Nabi Musa dengan tuduhan-tuduhan kononnya, jitana, mari Musa kerana nak pesongkan ajaran kami, nak mengganggu gugat kestabilan sembahan kami. Kita duk sembah molek-molek dah berhala, mari kacau Musa. Buat apa mu ni? Buat apa mu ni? Sebab itulah ulama kata hujah-hujah yang diguna oleh puak kafir ni, kita orang beriman jangan guna hujah yang sama. Jangan kacau adat istiadat yang telah dibuat oleh orang. Kita tidak nak kacau tuan-tuan. Kita nak perbetulkan mana yang tidak tepat dengan Quran, dengan sunnah, yang tidak selari dengan kitab-kitab fiqh yang muktabar. Itu je. Kenapa pula dituduh kacau? Mana kalau kacau dituduh, Nabi Musa sudah dituduh pengacau dah kepada Fir'aun zaman dulu. Nak kata apa Fir'aun ni? Kemudian Fir'aun nyatakan dua sebab kenapa dia tolak ajaran Nabi Musa dalam ayat ini. Sebab yang pertama, tanda tuan, dia kata lital fitana amma wajarna alaihi abana, mu nak kacau pegangan kami, amalan kami turun temurun ikut tok nenek. Jadi sebab yang pertama, at-tamassu ila bit-taqlid, dia nak gekalkan kebudayaan tok nenek. Jadi kita orang beriman jangan buat perangai yang sama dengan Firaun. Ini amalan tok nenek, orang tunjuk kitab berapa, tak jadi belaka. Kita kalau nak kitab, jom kita berkitab. Tapi kalaulah tak mau kitab, apa yang kita nak? Amalan tok nenek dijadikan sandaran? Tidak. Tengok Firaun punah sebab amalan tok nenek. Sebab yang kedua, Firaun reject Nabi Musa. Wa takuna lakumal kibriya'u fil ardi, dua orang ni nak rampah kuasa. Wa fi isyaratun ilal hirsi ala talabid dunya, ayat ini menunjukkan bahayanya orang yang gila kepada dunia dan sayang kepada kursi kuasa. Betul lah. Tuan-tuan tengok hodok balah atas dunia dia ni. Ni hodok balah atas dunia dia ni. Mana-mana negara, mana tempat pun, perbalahannya puncanya kursi. Nampak kursi bergoncang, mulalah cari akta tu akta ni, mulalah buat tuduhan tu tuduhan ni. Sebab apa? Sebab kursi. Jadi dua sebab ini kesimpulannya, al-khulasah, kata di ulama tadabbur, Fir'aun tolak dakwah Nabi Musa dengan dua sebab tadilah. Sebab yang pertama, at-tamassuku bit-taqlid, nak ikut tok nenek. Walaupun hujah Nabi Musa jelas, sama. Jadi peringatan kita kepada orang beriman, jangan ambil hujah yang sama. Kerana nak jaga tok nenek, kita tolak kitab, sunnah,
dan huraian muktabar daripada kitab-kitab fiqh kita, kitab-kitab akidah kita, sebab tu aja. Yang kedua, tuduhan Nabi Musa nak rampas kuasa. Ana bila baca ayat ni teringat ke kartun Arab. Orang Arab buat kartun pun kita juga. Dia letak kerusi, dia kata apa? Syaitan lari bila kita baca ayat kerusi. Syaitan lari bila baca ayat kerusi. Ahli politik bertumbuk, berbalah, bergocoh kerana berebut kerusi. Na'udzubillahi minal karasi. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada berebut kerusi. Jadi waktu anak jalan kita bawa tokak kita tu hak kerusi, hak ada hak boleh buka kerusi kan. Dia kata, "Gua nak buat anak bawa ada kerusi ni." Kata supaya tak berebut dengan orang. Bila tak berebut dengan orang, tak marah kita. Marah juga. Tak salah. Wallahu a'lam.